Hai, hari ni di iMotorbike kita nak tunjuk top 5 motor buatan Malaysia. Malaysia, truly Asia. Pertama, Aveta VS110. Motor yang ringan dan senang nak bawa, sesuai untuk ulang alik kerja ataupun kalau you guys nak pergi kedai dekat-dekat. Kedua, Aveta Max Ranger Explorer. Motor ini memang menarik, nak bawa daily pun boleh. Untuk weekend mungkin nak light off-road pun boleh. Kalau you guys suka explore, motor ini memang ngam untuk short adventure ride. Lagi best, boleh letak barang. Ketiga, Moderna Z15 GT. Motor ini lately ni sangat famous. Design dia sporty tapi masih praktikal. Riding position pun selesa dengan enjin 150cc dia, confirm tak bendung atas highway. Keempat, untuk you guys yang suka jalan jauh, ni Moderna Versys 250 dengan riding position dia yang upright dan design dia yang memang khas untuk touring. Dengan tiga ni, nak long ride pun bawa barang lagi senang. Kelima, Moderna Pulsar NS 200. Salah satu naked bike yang lightweight dan memang fun untuk ride. Dengan handling dia yang ringan, you guys akan enjoy bawa motor ni lagi-lagi dalam bandar. Motor-motor buatan Malaysia best tau. So mana satu pilihan you guys? Komen dekat bawah. Dan jangan lupa, ingat motor, ingat iMotorbike.